Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suliana dan saya datang daripada Petaling Jaya. Saya ibu kepada 3 orang anak dan saya ada 2 cucu. Latar belakang saya selepas universiti, saya telah bekerja selama 13 tahun sebagai seorang corporate dan lepas tu sebagai seorang consultant perusahaan. And then lepas tu saya uh, um, lah banyak um, luangkan masa membuat kerja kebajikan selama 25 tahun. Kat masa tu saya banyak menolong mereka-mereka di Kelantan, mereka yang kurang upaya dan juga mereka yang keperluan. Ya. Jadi, tapi 5 tahun kebelakangan ini, saya telah masuk ke bidang lain pula. Tetapi masih kepada menolong mereka yang memerlukan. Memerlukan apa pula? Kat sini adalah mereka yang memerlukan untuk meningkatkan kesihatan uh, diri. Ya, sebab kita semua ni, ialah bila kita dah menua kan, memanglah rasa macam perlu nak lebih sehat, kita nak lebih tenaga, nak lebih cergas, kita boleh nak buat benda-benda dengan cepat. Tetapi masalahnya badan kita kadang-kadang tak boleh nak buat macam tu. Jadi macam contohnya ya, baru ni saya baru balik daripada umrah. Bila saya balik daripada umrah tu, masa kat situ, banyak saya memerhatikan bahawa ramai orang yang pergi situ tu kena betul-betul nak meningkatkan kesihatan mereka, barulah pergi untuk umrah atau buat ibadah haji. Sebab kat situ kan banyak sangat kita perlu sihat. Sebab nombor satunya memang jalan banyak. Jalan ke sini, jalan ke sana, daripada satu tempat ke satu tempat. Nak tawaf pun kita kena banyak jalan. Itu sebab kalau kita dapat yang dekat bawah tu. Tapi kalau dah ramai sangat orang, kita kena naik ke next level tu. Lagi lama, lagi jauh yang kita kena tawaf kan. Jadi kita perlu lebih sihat. Dan ramai juga walaupun dia ingat dia sihat, tetapi bila dia nak solat, dia nak buat semua ibadah-ibadah tu kan, ramai yang macam kena duduk atas kerusi. Ya. Uh, dan memang masjid-masjid semua dia sediakanlah kursi-kursi untuk mereka duduk atas kursi sebab ramainya sakit lutut lah, sakit macam-macam sakit. Jadi perlukan kerusi. Jadi saya duk pandang juga ya sebab 5 tahun uh, saya telah cimpung dalam bidang meningkatkan kesihatan. Macam mana kita boleh nak meningkatkan kesihatan? Yang satu ialah untuk overhaul badan kita. Yang tu yang kita kena buat. Kita kena lebih sihat dalam badan kita tu. Ya, macam kereta jugalah kan. Kalau kereta ni kita dia pun perlu overhaul, check punya carburetor, check juga dia punya apa ni, dia punya keluarkan minyak-minyak tu yang lama-lama dah kat situ kan. Sama lah badan kita pun kita kena keluar juga kan lemak-lemak tu, lemak tepu kan. Itu kita kena menyihatkan kita punya otot-otot tu yang dah lama tak kerja kan ataupun memang tak ada pun kot, tak cukup punya otot-otot sebab kita banyaklah sebab-sebabnya mengapa badan kita terbiar. Ya, salah satunya mungkin makanan. Ya, macam kita kat Kuala Lumpur ni, kat Malaysia ni, makan macam-macam, betul tak? Ya, kita makan, ya Allah. Kalau kita pergi keluar, pergi ke mana-mana, shopping complex, pergi ke pasar malam, macam-macam kuih, macam-macam benda yang bergoreng, 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 ayam goreng, apa ni, nasi goreng, mihun goreng, macam-macam bergoreng. Lepas tu kalau tak goreng pun, dia taruh juga minyak. Kalau kita buat mie sup pun banyak minyak. Ya. Lepas tu kuih-kuih, kuih muih juga pun banyak gula.
pun ada minyak dia dengan ghee dia, dengan mentega dia dan semua. Semua tu memang tak sehat lah badan kita kan. Badan kita ni satu je yang kita ada tau. Kalau filter boleh nak tukar kalau dah tak itu sangat. Jadi kita kena jaga dalam badan kita tu. Jadi sekali dalam hidup kita ni kita kena overhaul. Apa yang ni kita makna kalau kita overhaul? Maknanya kita makan benda-benda yang sihat untuk satu tempoh masa dan kita ambillah suplemen-suplemen yang akan mengeluarkan uh, benda-benda yang tak apa sihat dalam badan kita supaya kita boleh jadi lebih sihat. Uh, Sebenarnya kami ada satu program. Program itu hanya untuk 90 hari sahaja. Program ini akan overhaul badan kita supaya lepas 90 hari itu kita akan jadi lebih sihat. Pertamanya, kita perlu ambil satu minuman ya yang dipanggil uh, okay, balik. Uh, Program ini bukan hanya untuk makan suplemen, tetapi dia akan ajar kita makan sihat, maknanya tak payahlah makan goreng-goreng, tak payahlah makan benda-benda yang apa ni proses macam sausage ke atau benda-benda macam uh, fast food atau teh tarik dan seterusnya. Kita ambil mengambil nasi atau spaghetti, tapi ambil supu je lah. Jangan ambil banyak-banyak. Nah, lepas tu kita ambil protein daging atau ayam. Okay. Dan lepas tu kita ambil sayur. Sayur-sayuran yang ada banyak protein. Dan lepas tu kita kena ambil buah-buahan. Kita ambil buah-buahan. Okay. Lepas tu kita perlu juga buat sebanyak sedikit latihan. 30 minit aja, tiga kali seminggu. Itu aja. Lepas tu, suplemen kami ni mudah sangat-sangat. Apa dia akan buat? Ialah dia akan kita ambil tiap hari sebelum makan. Kita ada jam start. Jam start tu kita minum air secair bila kita bangun pagi. Lepas tu sebelum kita makan sarapan pagi, kita ambil juga suplemen. Lepas tu, lepas sarapan pagi, kita ambil pula vitamin. Tengah hari, um, kita tak payah ambil. Lepas tu, makan malam, sebelum kita makan malam, kita ambil salah satu suplemen supaya kita rasa macam kenyang lah. Okay? Lepas tu, malam tu, kita tak makan malam, tetapi kita ambil minuman protein, macam shake, macam tu lah. Tapi ini mengenyangkan. Sebab, kenapa dia mengenyangkan? Sebab dia punya protein tu seakan-akan setengah ekor ayam. Cuba jaga tu. Setengah ekor ayam. Jadi dia tak ada macam banyak lemak, dia tak ada dia punya karbo dan seterusnya. Jadi kalau tiap-tiap hari kita makan macam tu, dengan cara sehat, dalam 90 hari kita boleh turun berat badan, macam sekurang-kurangnya sekilo seminggu lah. Ataupun 10 kilo, 12 kilo. Tapi of course lah kalau you kurus sangat, tak adalah macam tu. You mungkin boleh keluarkan mak-lemak, tapi kita akan meningkatkan uh, otot-otot dalam badan kita. Jadi itulah kita bila kita ada lebih otot, kita lebih cergas, kita lebih sehat. Jadi bila kita campur dengan latihan, campurkan dengan um, exercise ya, memanglah kita jadi lebih sehat. Bila kita lebih sehat, jadi macam itulah kita punya um, berat badan pun boleh turun. Kalau kita punya berat badan turun 4 kilo tu, memang boleh kita punya lutut tu akan jadi lebih sehat. Lebih senang dia nak bawa badan kita. Kalau turun 10 kilo, kena imagine. Wow, memang sihat. Okey, jadi sanggupkah anda buat tu untuk 90 hari sahaja? Boleh. Ini susah. Klik-klak dah. Tengok dah 90 hari. Alhamdulillah. And you know, kalau kita overhaul badan tu ramai orang, dia punya diabetes boleh turun, dia punya blood pressure boleh turun, dia punya kolesterol boleh turun, dia punya sakit lutut boleh hilang. Tak nak ke macam tu?
baju-baju pun lagi cantik kat badan kan. Itulah kita mesti buat. Saya buat ni dah 5 tahun dah. Tak ada pun rebound. Okey je. Sebab kita ni nak tukar cara kita makan, makan benda-benda sehat, ambil suplemen yang bagus. Itu yang kita nak buat. Okey? Jumpa lagi. Hai. Assalamualaikum.